Okay guys, Assalamualaikum dan selamat kembali di channel. Okay guys, so ni barang yang dinanti-nantikan, handlebar riser. Okay, ngam handlebar riser. So kegunaan handlebar riser ni, dia tarik kita punya handle ni ke belakang sikit, supaya tangan kita relax kan? Relax macam ni lah, dia tak tegak, relax sikit macam ni. So kena guna benda ni lah untuk jalan jauh dan kita relax. Kalau kita tegak sepanjang perjalanan, lengoh lah tangan. Bukan tangan lengoh, bahu lengoh, badan lengoh, gitu. So hari ni saya nak pasang handlebar riser. So kita pergi round, tengok ngam tak ngam. Okay guys, so dia datang sekali dengan skru lah. So yang ni, skru ni masukkan dia dekat sini, dekat celah ni. So lepas tu skru asal dengan cap dia pasang balik ke atas. So kita pasang dulu. Ngam ngam dia tak kecil, tak besar. So ngam-ngam je dia masuk. Okey lah, ketat. Terus ikat je. Gini rupanya. Okay guys, bila kita dah belakangkan handle ni, tangan memang relax. Tangan relax sebab kita badan dah tegak. Dah tegak, tangan kita bengkok sikit macam ni. 3 jari lah, 3 jari. Dia tak tegak lah, asalnya tadi dia tegak. Lepas tu badan kita ke depan sikit, badan ke depan, so ada kena tahan sikit lah. So sekarang bila dia dah ke belakangkan handle, dia jadi badan tegak, tangan masih boleh bengkok je, tetap macam ni lah. Ok, so jom kita, saya nak betulkan ni dulu ni, yang tegang ni. Ok guys, sekarang ni saya nak lepaskan wire kabel. So lepaskan wire kabel, bawah ni kena longgar. Right. So tarik, lepaskan. Dia macam brake basikal dia. Tu keluarkan getah dia dulu. Right. Tarik keluar. Alright. So saya lalukan dia di sini. So tengok mana lagi. So wire ni ada rasa tegang lagi ni. Wire yang ni ABS. So dah settle, yang atas kita letak balik flush.
yang kat bawah ni. A few moments later. Okay guys, dah jumpa dah. So dia punya masalah dia kat sini. Nah, wire tadi tegang kan. Okay, dia ikat cable type dekat ni lah, kat besi yang ni. Oh, jatuh input. Ni saya akan potong cable type ni, 2 ni, 3. 1 2 3. So saya akan tarik wire ni ke belakang sikit. Lepas tu saya akan ikat cable type dekat belah sini lah. Tak nampak lah. Saya akan potong cable type ni. Lepas tu saya akan ikat dekat belakang sikit lah. Belakang sikit. Okay. Okay, saya dah potong. Sekarang ni kalau korang perasan dah boleh pusing lah. Dah boleh pusing. Boleh pusing sampai habis lah. Okay, tu boleh pusing habis. Sebab saya dah potong dia punya cable type tu. Wire tu dah longgar. Wire dah longgar, so dah boleh pusing. Sekarang ni saya nak ikat cable type tu kat belah atas sikit. Nampak? Boleh pusing lah. Longgar dah. Tu nampak tu wire tu. Okay, cable type ada. So saya akan ikat kabel wire kabel ni kat belah atas sikit lah. Pencahayaan kurang so kena lampu suluh. Bukan letak kat atas ni lah. Atas ni biarkan. One hour later. Okay guys, so setelah pasang handlebar riser ni, dia kedudukan tangan kita ni selesa lah. Macam sebelum ni saya nak bagi rasa dia tangan saya selesa tu, saya kena adjust handle ni ke bawahkan dia sikit. So dia jadi selesa tapi handle tu jadi rendah. Tangan tu ke bawah macam ni lah, ke bawah. So bila saya dah pakai handlebar riser ni, dia dah tolak ke belakang, handle ni ke belakang sikit kedudukan dia. Handle ni saya boleh tegakkan dia balik seperti asal. Dan bila saya bawa, handle ni rasa tinggi lah. Rasa tinggi, tangan pun bengkok, badan tegak. So ni kedudukan yang agak santai bila kita ride lah. Sebab sebelum ni memang bila tak pakai handlebar riser ni, dia tangan kita lurus keras ke depan. Lepas tu badan agak membungkuk sikit. Kalau saya nak bengkokkan tangan, saya kena membungkuk. So dia akan tangkap pinggang bila jalan jauh, lenguh kat pinggang. Lepas tu bila saya tegakkan badan, tangan saya tegak, keras tegak macam ni lah. So dia lenguh dekat lengan dan bahu. So insyaAllah saya dah pakai windshield tinggi, saya dah pakai handlebar riser. So kedudukan saya sekarang ni, badan tegak, badan tegak, tangan bengkok sikit, 3 jari. Kedudukan selesa lah, 3 jari. Dan juga rintangan angin tu, bukan rintangan, angin daripada depan ni dia tak tembak terus ke kepala. Bukan kepala lah, direct muka kan. Sebelum ni dia direct, betul-betul muka kena bergoyang-goyang kan kepala kan. Sekarang ni dia dah kurang lah. Bila badan tegak pun dia kena ujung-ujung je, gitu. Okay, so insyaAllah nanti saya buat review bila saya dah pergi ride. Sekarang ni bila saya jalan dekat-dekat area taman ni, kira selesa lah. Kedudukan tangan saya selesa, badan saya pun tegak. Nanti saya pergi ride yang jauh sikit, lepas tu nanti saya buat review lagi sekali. Okay, so nanti saya nak test top speed
top speed tu perkara biasa lah. Saya dah 3 kali pakai motor 7100. So next saya akan servis lagi sekali. Masuk 7000 km saya akan servis lagi sekali. Lepas tu saya nak buat top speed selepas pakai windshield. Sebelum pakai windshield tinggi ni boleh pergi 14 dengan sidebox 145. Kalau dah pakai windshield tinggi ni nak tengok berapa pula boleh dapat top speed kan. Tapi itulah, seperti yang saya katakan, motor ni bukan untuk kejar top speed. Dia untuk santai. Kalau nak kejar top speed kena toggle semua, buang berat semua, baru boleh main top speed. Tapi ini kita buat dia untuk santai. Speed yang kita paling tinggi saya nak tu bukannya untuk long distance, tapi untuk memotong. Bila saya nak memotong, saya nak speed dalam satu berapa boleh dapat bila saya dah complete accessory macam ni. Kalau cruise tu standard lah, 1, 2, 3 tu standard lah highway. Nak speed, nak memotong tu yang kita nak. Okay, so sampai sini saja saya punya vlog. Pemasangan handlebar riser. Wire kena adjust. Yang ni tak ada masalah. So kalau korang nak cari, memang ngam-ngam pakai kat TRK 251, saya ada, nanti saya share kat description dia punya link Shopee tu. So memang ngam-ngam pakai dekat TRK 251 dengan 502 boleh pakai. Okay, so jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.